Apakah hukum mengambil air semayang ketika mandi dalam keadaan bogel? Mana seorang tanya, bangun. Tak apa tanya, angkat tangan, jangan malu. Mu tanya. Okey. Hukum dia ada dua. Yang pertama, kalau ambil air wuduk berbogel, hukumnya ada dua. Yang pertama, apakah hukum berbogel itu? Itu satu. Yang kedua, adakah wuduknya itu sah? Itu dua. Itu patut kena tahu. Adapun hukum wuduknya itu ialah sah dengan sepakat ulama. Wuduk sah. Okey? Yang ada khilaf ialah tentang berbogelnya sambil berwuduk itu. Ada yang berkata haram, ada yang berkata makruh. Okey? Ramai ulama dan pendapat yang lebih kuat ialah makruh. Bila di dalam tempat yang tertutup. Dia mandi dalam bilik rumah dia lah, mandi garik, lepas tu dia tak pakai tuala apa lagi, terus berwuduk dalam keadaan lanyang bulat itu. Macam toyo. Faham lagi? Nampak? Wuduk ke jenis. Nampak tak? Nah, dia pun ambil wuduk. Tak ada lah orang nampak. Tidaklah haram. Makruh perbuatan. Nah. Dan ada sebahagian fuqaha lah berkata haram sebahagian, tapi tidaklah qat'i, tidak putus. Okey, antara yang berkata haram dalam kitab Tawdihul Adillah, yang mengeluarkan fatwanya almarhum Syekh ataupun Kiai Al-Hazimi Asy-Syafi'i, bekas mufti besar Jakarta tahun 50-an. Okey, dia kata haram berwuduk bogel walaupun tertutup kerana dia adalah ibadah. Faham? Tapi pendapat itu tidaklah dikuatkan oleh ulama-ulama. Faham? Pendapat yang kuat ialah makruh bertelanjang dalam walaupun tempat yang tertutup. Okey? Tapi kalau dia ambil wuduk tu telanjang di kodoh sejik, faham tu haram lah. Nampak? Tambah lari tu bila. Faham lagi? Nak main koteng-koteng gitu. Nak.